Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu 7 November 2025 Masehi bersamaan dengan 16 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Hari ni hari kebetulan Sultan Perak kebetulan hari ni. Perak cuti hari ni. Kebetulan itu Sultan Nazrin lah. Okey, sekarang ni pukul 6.40 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Tadi selepas pada buat video tu review tu, saya terus pergi sampai kepada budak tu lah. Ali Arkam tu. Lepas tu saya pun pergi semaya isyak di masjid. Di maya masuk Michael mana tengok tu. Michael maya dah di apa? Bawa dia cerita pada awal bawa di daily report tu, saya pergi ke surau, ke masjid untuk semaya isyak. Lepas tu untuk semaya maghrib. Lepas semaya maghrib saya pergi pasar Kak beli barang sikit. Lepas tu corner mai kat ni saya buat review video budak tu. Review video pasal ni lah. Adik budak tu. Adik Akram. Lepas tu saya pergi sampai kepada dia. Lepas tu dia balik. Lepas tu saya bagi hadiah tu. Isyak, masuk waktu isyak saya pergi semaya isyak. Saya pun semaya isyak di masjid. Lepas tu ada semaya hajat juga. Ada semaya hajat. Buka kedai baru. Lepas tu saya adalah jamuan sikit lah. Bihun goreng. Lepas tu saya terus pergi ke kedai Fikri. Kebetulan ada surah, ada panggil. Dia buat makan kat surah tu. Saya pun makan surah sekejap. Lepas tu singgah kedai Fikri sampailah kepada pukul 11.50. Malam tu saya 11.40 tu saya balik. Lepas tu tidur dalam pukul 12.40. Bangun pada pukul 3.10 tu sakit perut. Mualah perut. Berok ceroh. Berok. Sambung tidur. Balik pada pukul 3.20. Dah pula bangun pula pada pukul 5 pagi. Berok pula. Lepas tu tidur pula pada pukul 5.20. Tidur je dengan pula. Dah pula pada pukul 5.50 pagi bangun mandi-mandi sembahyang subuh. Lepas tu makan sarapan. Lepas tu pergi belajar lah tadi. Video saya buat dua video tu. Lepas tu dah belajar tu saya relax. Mandi-mandi. Tunggu sementara nak tunggu lahu tu saya tertidur pula. Bangun pula pada pukul 12.40. Bangun tu mandi-mandi, makan sarapan. Makan tengah hari. Dah balik pukul 1 barulah pergi tolak ke masjid untuk semaya Jumaat. Lepas sudah semaya Jumaat, singgah kedai bakso tu makan nasi situ. Cuma seperti biasa. Lepas tu terus singgah ke rumah Kak Lusa sekejap. Lepas tu terus balik ke rumah ni lah. Sampailah ke petang. Tak ada buat aktiviti apa lah. Bagai pun tak ada sampah. Bagi TikTok pun tak ada sampah lagi. Lepas tu relax. Sampailah ke petang ni. Masa ni barulah ada kesempatan. Pukul 6.40 ni baru ada kesempatan untuk buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.